Sebenarnya semua orang sakit. Uish, serius Ustaz? Manusia ni tak ada yang baik-baik saja. Semuanya tersakiti dengan bentuk yang berbeza. Walaupun orang yang kita nampak bahagia, itu yang dia tunjuk. Kita tak tahu apa derita yang dia rasai. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah kata, memang Allah ciptakan manusia ni dalam keadaan tersakiti. Tapi macam mana Ustaz boleh sembuhkan ramai orang dengan buku ni? Walau Ustaz tak tahu pun sakit apa. Allah yang sembuhkan. Saya tulis je. Bila orang berubah disebabkan buku kita, bukan sebab kita hebat, tapi Allah yang hebat. Sebab dengan tulisan kita yang tak apa-apa ni pun boleh menjadi asbab perubahan pada orang. Maknanya yang hebat tu Allah, bukan kita. Saya asbab sahaja. Apa perubahan terbesar selain daripada masuk Islam yang Ustaz dapat daripada orang yang baca buku ni, beritahu Ustaz? Sembuh. Tapi Ustaz cakap orang semua sakit. So macam ni nak sembuh kalau dia sentiasa sakit? Dia sembuh dengan satu penyakit, tapi dia akan diuji dengan penyakit lain lah. Selagi mana kita tak settle, tak lulus satu ujian ni, selagi itu kita tak berganjak ke ujian yang lain. So, kita akan berputar dalam masalah yang sama. Sebab apa? Sebab kita tak berjaya lagi sembuh dalam masalah tu. Tapi bila kita berjaya sembuh dalam masalah tu, kita keluar daripada loop masalah tu, maknanya kita dah berkembang, kita dah move on, kita dah jadi orang yang lebih kuat. Benda ni dah tak menyakitkan kita dah. Tapi akan ada satu lagi ujian yang akan menyakitkan kita juga. Dan kalau kita lulus daripada tu, kita akan pergi ke ujian yang lain. Kalau tak lulus, lagi itulah benda tu akan jadi loop.